Ini buku Pandai Jahit Pakaian Lelaki. Okey, kita tengok siapa yang nak belajar baju lelaki. Ini contoh pola yang ada dalam buku Pandai Jahit Pakaian Lelaki. Yang ini baju Melayu tradisional. Yang pertama ni adalah gambar raja ataupun kita panggil mini pola. Sebelah dia ni arahan. Jadi senang je. Masa nak buat tu, tengok pola dan tengok arahan. Dia ada nombor. 01 ukuran labur baju. Jadi tengoklah dekat pola ni 01. Ya, ini adalah labur baju. Ikut sahaja. Kemudian pergi kepada yang seterusnya. 03 ukuran bahu bahagi 2. So carilah 03 ukuran bahu bagi 2. Ikut sahaja sampai habis. Dan anda akan dapat bentuk yang ini. Macam tu cara tengok polanya. Begitu juga yang lain. Dalam ni kita ada banyak sangat pola. Kita tengok kat sini ada pola baju Melayu tradisional, baju Melayu tanpa pesak, baju Melayu moden, kurta Punjabi, butang depan, baju raihan, baju tidur piyama lelaki, kemeja collar continental, kemeja untuk perut buncit. Okey, kemeja tunik, kemeja atau t-shirt dengan raglan, jubah labur lengan panjang, jubah abang sado lengan pendek, jubah pesak, t-shirt collar bulat, jaket smart casual, seluar slack slim fit, seluar potongan jeans. Ini adalah pola-pola yang ada. Ada juga kita sertakan sekali tips-tips ataupun cara buat pola lengan, poket baju Melayu, bahagian seluar. Lepas tu kita ada juga collar, pelbagai jenis collar. Ada juga banyak lagi collar-collar cekak musang. Cara nak jahit pun ada. Ini adalah cara jahit baju Melayu cekak musang. Ini dia. Ini adalah isi kandungan dia. Boleh dapatkan buku Pandai Jahit Pakaian Lelaki.